Inilah ya suasana kolam kita. Suasana kolam kita yang hanya ada 10 kolam sahaja kita ada ni. 10 kolam, dan kita akan tambah lagi pada tahun baru 2026. Kita akan tambah menjadikan 30 kolam, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Ju yang tak putus-putus membantu dengan penuh semangat. Kalau ni kagak lah ni je air ni. Kolam kagak lah ni. Kolam tu ni. Mati buat-buat do itu. Oh, seorang boleh satu je. Tak boleh. Kena buat sama-sama. Ni kolam induk ni. Dalam kolam 10 ni. Kolam 10 ni kolam induk. Anak induk. Yang akan kita jadikan dia sebagai induk untuk pembenihan ni. Kolam 10 ni. Gitu.